Pengenalan surah Al-Falaq. Surah ini dinamakan surah Al-Falaq. Maksud adalah waktu subuh ataupun waktu pagi. Jumlah ayatnya adalah 5 ayat. Surah ke-113 dalam susunan surah Al-Quran. Ini diturunkan di Mekah, surah Makkiyah. Kandungan surah Al-Falaq, surah ini mengajar kita untuk memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kejahatan semua makhluk. Yang kedua, malam yang gelap. Yang ketiga, sihir, tukang sihir. Baca surah ini, dia boleh mengelakkan daripada kejahatan-kejahatan ini. Keempat, orang yang hasad dengki dengan kita. Pengajaran surah Al-Falaq bergantung, ianya sangat kita bergantung kepada Allah untuk perlindungan. Jangan iri hati ataupun dengki dengan orang lain. Sihir itu wujud, tapi Allah lebih berkuasa. Amalkan doa dan zikir pagi dan petang. Nasihat kepada murid, adik-adik, kalau rasa takut waktu malam atau rasa ada gangguan, bacalah surah Al-Falaq. Allah akan lindungi kita daripada segala kejahatan.